Salam sejahtera, saya sekarang berada di Beijing dan hari ini saya berasa amat bertuah kerana dapat berjumpa dengan seorang bagi saya adalah seorang influencer yang cukup terkenal, seorang warga negara China yang cukup fasih dalam berbahasa Melayu. Ramai yang tertanya macam mana Neo boleh bercakap bahasa Melayu dengan fasih, tetapi bagi saya yang lebih hebat adalah kawan kita ni yang warga negara China tetapi cukup berminat dalam pembelajaran bahasa Melayu ini. Tak lain tak bukan, biar saya perkenalkan Cik Husna. Hai semua, saya Husna. Sebenarnya dia memang rendah hati lah kerana bahasa Melayu dia lagi pandai daripada saya. Saya Husna dan saya merupakan seorang wartawan dari kumpulan media China ataupun CMG, dan jurusan saya dalam universiti ialah bahasa Melayu. Itulah kenapa saya boleh cakap bahasa Melayu walaupun orang warga China. Macam mana yang Husna boleh mula berminat ataupun rasa nak belajar bahasa Melayu? Okey, sebenarnya sebelum saya masuk ke universiti, saya tak pernah sampai ke Malaysia, dan pada masa itu kerana saya orang Yunnan, kalau you tahu Yunnan, di barat daya China, dan di kampung saya itu ada banyak peluang kerja antara China dan negara-negara ASEAN. Dan pada masa itu saya rasa kalau saya belajar bahasa negara-negara ASEAN, mungkin saya boleh senang cari kerja lah. So sebenarnya sebab saya sangat reality dan saya memilih Malaysia antara negara-negara itu, dan sekarang saya menjadi seorang wartawan dalam media yang terbesar di China. Saya rasa ini sudah membuktikan pilihan saya adalah yang betul. Husna ni bukan sahaja dia fasih dalam berbahasa Melayu, tetapi Husna ni jugalah yang banyak membantu mempromosikan Malaysia di negara China ini. Terima kasih banyak-banyak Cik Husna. Walaupun anda sekarang berada di satu syarikat media yang cukup besar di China, tetapi saya harap mungkin satu hari nanti kalau datang ke Malaysia ada peluang boleh berjumpa dengan peminat-peminat anda di Malaysia dan kita buat satu program untuk mempromosikan hubungan negara Malaysia China ini dengan lebih It's lagi. a pleasure. Tetapi tadi saya ingat Neo nak cakap kalau nanti Husna sampai ke Malaysia saya akan belanja makan durian. Tetapi tak cakap. Okey, itu yang saya nak cakap sebenarnya. Okey. Saya tahu ramai di kalangan kita pun tahu rakyat Cina ni sebenarnya sangat suka dengan durian Malaysia, khususnya Musang King. Ya, dan ada satu lagi Blackthorn. Ya, itu juga Blackthorn. Ya. yang So nanti datang ke Malaysia kita belanja Husna dan tim Husna. Okey. Dan Sebelum itu ada apa-apa pesanan untuk kawan-kawan di Malaysia? saya nak beritahu kawan-kawan di Malaysia, selamat datang ke China, dan kalau berpeluang kerana China ada banyak tempat yang sangat menarik, boleh datang ke Beijing, ke Shanghai, juga boleh datang cari Husna, dan kita boleh makan yang sedap di China. Dan saya juga harap anda datang ke kampung saya Yunnan. Di Yunnan. So kalau Husna ke Malaysia kita belanja durian. So kalau orang Malaysia datang ke China cari Husna nanti Peking Duck. Peking Duck. Okey, baik. Kita jumpa lagi. Tetapi Ya. bila nak memberitahu kawan-kawan hubungan sebenar kita, ini abang saya tahu kerana dia juga liang, saya juga liang. Okey, yes. So sebenarnya saya dengan Husna ada satu persamaan, iaitu kita mempunyai family name yang sama, iaitu Liang, ataupun family name saya dalam di Malaysia ni Neo. Ya, dan saya juga harap abang saya di Malaysia boleh sihat dan bahagia everyday. Sama juga adik Husna. Selamat maju jaya kepada anda. Ya, Dan kita jumpa lagi.